Fashion Raya terkini, voucher di Shopee Live setiap hari. Shopee Bazar hebat raya. Shopee lagi murah, lagi cepat. Beli sekarang. Jangan tunggu sampai ada masalah. Pembersih kewanitaan Sumber Ayu dengan pH 3.5 yang bersesuaian untuk melindungi dari bakteria. Sentiasa dilindungi dan diyakini. Sumber Ayu, pembersih kewanitaan. Raya kali ini segalanya berubah. Sofia pulang dari Korea bersama Upa. Ni kawan Sofia Bila dari Korea. tiga jejaka mula bersaing, siapa berjaya menawan hati Sofia? Tapi segalanya berubah bila mereka berkongsi bagai Korea pedas dari MACD. Saksikan CD drama Upa Beraya, Raya pertama hingga ketiga, jam 9 malam di TV3. Dibawakan khas oleh MACD. Belajar kini lebih semangat dengan TV Tuition. Lebih 5,000 video pembelajaran, lebih 100 hos hebat, terdiri daripada selebriti dan guru berpengalaman. Ulang kaji jadi lebih seronok dengan lebih 10,000 soalan latihan serta ulasan guru yang membantu anda faham dengan cepat dan mudah. Apa tunggu lagi? Langgan sekarang dan stream ditonton. TV Tuition, belajar ditonton, bijak sampai lulus. Saya bersyukur atas anugerah indah yang dikongsi selama ini. Seperti seteko bol teh wangi ros dengan pati ros semula jadi yang menjadi penyeri istimewa setiap hari. Foto hari raya paling menarik kembali lagi. Apa? Jom kita join. Nak lihat foto raya anda pada papan iklan digital Big Tree? Anda hanya perlu hantarkan foto paling raya anda ke bigtree.com.my. Jika foto anda terpilih, anda juga berpeluang menangi duit raya berjumlah RM500 dan beramal kepada yang memerlukan. Penyertaan dibuka sekarang. Jangan ketinggalan. Berkat dikongsi, bahagia dirasai. Enchanter Chic EDT. Kini dalam krim mandian. Mandian lebih mewah dengan buih selembut sutra agar kulit cerah dan berseri untuk tampil mempesona sepanjang hari. Enchanter Krim Mandian. 3 drama raya paling emosi. Confirm buat satu Malaysia panas. Tak ada siapa yang akan gantikan tempat you lah. Haka dengan suami. You cuba buat apa ni? Jangan tamaklah abang. Sini cinta, sana sayang. Kianat yang terpilih. Lari I kejar lah. Dia berjuangkan maruah aku. Jangan kacau hidup I. Bila cinta menjadi dosa. You dengan sis banyak ada apa-apa ke belakangan? Tak, ini suami you. Seri tu kawan baik you. Kerana cinta itu dusta. Sama-sama raya, sama-sama berkat di TV3. You're going to be treading in some very muddy waters, Mule. Are you sure you're ready enough to get your shoes that dirty? I'm ready. Kalau abang teruskan, abang mesti jumpa kebenarannya. Tapi As dah tak boleh sayang dekat Im. Boleh tak jangan seksa As lagi? Im takkan lepaskan sayang. Fitnah apa abang? Ida nampak sendiri abang buka kontak Asmida. Maksud dah tak ada tau. As tetap nak salahkan Im. Dan Zuriat tu bukan anak abang. Buat DNA test. Awak kena serah Ali pada saya. Badan yang penuh maksiat ni pun bukti juga. Dah, kau hajar Khianat yang terpilih, Isnin hingga Jumaat 7 malam di Akasia TV3. Sekeping je. Mesti shopping pun boleh. Siap ada diskaun lagi. Satu yang ku sayang, kini hilang.
Selamat Hari Raya. Jom layan KFC sama-sama. Woi! Pasu aku! Kau ni dah kenapa? Kalau kau nak mengamuk sekalipun, janganlah pecahkan harta benda orang. Saya minta maaf. Ayu tak sengaja. Tak sengaja. Kau kena tengok anak kau ni sikit. Ha? Kena bagi ajar dia sikit. Jangan biar dia buat yang bukan-bukan. Lihat, aku nak buat macam mana ni? Siapa nak ganti? Ha? Besok dah nak raya. Cukup untukku. Aduh, santan habis. Oh, karena hanya karena satukan sama satu rasa. Jalan kara, sungguh selera, secukup rasa syukur sentiasa. Yang dekat kita raikannya, tak lupa yang jauh di sana. Jika teringat yang tercinta, ingat raya, ingat kara. Can you do this? Raya ni kena hati-hati di jalan raya. Yang di hati, jom tengok TV3 di petang raya. So ini macam session terapi I lah kan? Dan sebagai manusia, kita harus merancang. Tapi, perancangan Allah juga yang paling hebat. Kalau kita rajin beramal, buat kerja yang baik, kita akan dapat keajaiban dalam hidup kita. Kegemilangan yang aku miliki harap berkekalan hingga akhir nanti. Aku tahu dan aku optimis bahawasanya Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Tawakallah je lah bang. Doakan yang baik-baik. Hidup ini ujian. Ujian datang membawa pengalaman yang cukup berharga. Kau teruskan perjuangan. Kau tinggalkan aku tak apa. Kita kalah sama-sama. Kita menang sama-sama. Sama-sama raya, sama-sama berkat di TV3 dan stream sekarang melalui Tonton. Siapa cakap gadis Melayu tak menawan? Tapi lepas jumpa Tok Moh lah. Kau nak tengok sampai saka Yang cuba main-main dengan Maya, terimalah padahnya. Satu kampung jadi panik. Kecuali... Masih saya kena awak. Sayang bukan padamu, tapi sayang adalah pada tindakan. Kampung Gatal, telefilm terbaru, sama-sama raya, sama-sama berkat di TV3 dan stream sekarang melalui Tonton. Jangan buat hal lah. You keluar sekarang, please. I dah cakap dengan you. Sayang, kalau I cannot have you, nobody will have you. Boleh kenal dengan husband I? Okey. Banyak dengar pasal awak ni. Hai sayang. Nampak ke dia pegang-pegang macam tu dengan Mami? Tapi dia personal project. Dan aku takkan maafkan. Bila Cinta Menjadi Dosa, Jumaat hingga Ahad 9 malam di Lestari TV3 dan stream 24 jam lebih awal ditonton. Dah sampai dah? Mantap. Weh, senyum sangat tu. Senyum tu. Main. Elok sangat senyum tu. Aku bukan setakat nak payung. Orang nak order kemah pun kau order. Mahkamah dengan ini menjatuhkan hukuman denda sebanyak RM2,000 jika gagal bayar 1 bulan penjara dan sebagai hukuman tambahan, kamu juga diperintahkan menjalani satu perintah khidmat masyarakat selama 12 jam dan perlu diselesaikan dalam tempoh 6 bulan. Aku rasa kalau nasi dah jadi bubur, lemang kau ni dah jadi arang dah, Man. Mak,
Man betul-betul minta maaf dekat Mak. Banyak menyusahkan Mak. Man tak dapat bagi duit raya, Mak. Guna duit Mak lagi adalah. Man minta maaf, Mak. Terpaksa guna duit simpanan keluarga sepanjang sebulan Man tak ada ni. Tak apa, Man. Dah ambil ni. Allahu Akbar walillahil hamd. Raya kali ini segalanya berubah. Sofia pulang dari Korea bersama Upa. Ni kawan Sofia Bila dari Korea. 3 jejaka mula bersaing, siapa berjaya menawan hati Sofia? Tapi segalanya berubah bila mereka berkongsi bagai Korea pedas dari MACD. Saksikan CD drama Upa Beraya, Raya pertama hingga ketiga, jam 9 malam di TV3. Dibawakan khas oleh MACD. Karnival Jom Heboh kembali lagi tahun ini. Usahawan sekalian, jom sertai kami di 5 negeri, 6 lokasi seluruh negara. Jangan lepaskan peluang terbaik untuk kembangkan bisnes dan jenama anda kepada ratusan ribu pengunjung. Hubungi kami sekarang. Segarkan setiap hari dengan Mentos Candy. Nikmati kesegaran. Malam Raya memang seronok potpet-potpet sambil layan program menarik di TV3. 999, 31 Mac, Selasa 9 malam. Kita tengok sama-sama dia orang, ada yang dah mengucap pun ada. Tak tahu saya kuat ke tak kuat. Fal Mahkamah, 1 April, Rabu 9 malam. Saya berjumpa kepala dia dalam satu bakul berbalut dengan bedsheet. Sama-sama raya, sama-sama berkat di TV3 dan stream sekarang melalui Tonton. Great hero Mio. Mio Abdurrahman successfully led a raid which resulted in the confiscation of 1,800 pounds of pure opium. Was it worth the risk? The risk of the life of your wife, your children. Semua yang terlibat patut ke abang teruskan. Mana nak cari suami green flag macam Ijaz ni? Sayang? Tapi overprotective sikit lah. Sayang tahu ke luka dia ni macam mana? Bahaya tahu tak? Sampai nak tambah baby nombor 2 pun kena mohon permit. Dia tak ada adik tahu nak buat kawan. Abang tak kesian ke tengok dia? Siri Mini Raya Hilang Dalam Rindu 2. Mulai Raya pertama hingga Raya kelima, 11.30 pagi. Sama-sama raya, sama-sama berkat di TV3 dan stream juga melalui Tonton. Dia buat aku viralkan kau. Sekarang ni kita ada masalah lain. About your posting and your status. Start from tomorrow, setiap event yang you pergi, I akan ikut you. Tipu! Tak ada. Oh! Tak ada lah. Tipu! Mana? Aduh. Panas. Bagi apa tadi? Weh, Anis. Aku kan, Nis. Sebenarnya aku buat benda ni kat kau, Nis. Dah suruh dah dia pergi sekolah. Tapi dia cakap tak nak pergi kerja, nak tolong mak dia kata. Nak, kaki kau tu macam mana? Baik sikitlah. Kurang sakit daripada hari tu. Alhamdulillah. Mak? Kopi putih kegemaran Malaysia. Kini mudah larut dalam air sejuk. Nikmatilah kopi putih sejuk hari ini. Raya bukan sekadar gaya, tapi tentang memilih busana yang benar-benar mencerminkan diri. Setiap pakaian terasa lebih istimewa sepanjang hari. Barulah kita lebih yakin untuk beraya bersama keluarga. Assalamualaikum. Lebaran ini, jom tampil lebih wangi dan berseri. Tak perlu pakai perfume mahal, hanya guna Daya 3 dalam 1 soft detergent. Dengan pewangi mewah, lavender, pakaian wangi mempersona, bersih-berseri, lembut selembutnya. Selamat Hari Raya bersama Lofa, Daya 3 dalam 1 soft detergent.
The great hero Mio. Mio Abdurrahman successfully led a raid which resulted in the confiscation of £1,800 of pure opium. Was it worth the risk? The risk the life of your wife, your children. Semua yang terlibat patut ke abang teruskan. Setiap orang ada destinasi berbeza. Ada yang jalan-jalan cari makan, membeli belah. Sebaik-baik yang dicari, mulakan dengan perjalanan umrah. Penyucian jiwa di Tanah Suci. Malam Raya memang seronok pokpek-pokpek sambil layan program menarik di TV3. 999, 31 Mac, Selasa 9 malam. Kita tengok sama-sama diorang, ada yang dah mengucap pun ada. Tak tahulah saya kuat ke tak kuat. Fal Mahkamah, 1 April, Rabu 9 malam. Saya berjumpa kepala dia dalam satu bakul berbalut dengan bedsheet. Sama-sama raya, sama-sama berkat di TV3 dan stream sekarang melalui Tonton. You're going to be treading in some very muddy waters, Mio. Are you sure you're ready enough to get your shoes that dirty? I'm ready. Kalau abang teruskan, abang mesti jumpa kebenarannya. Ustaz, kau tahu tak semua orang tengah cari engkau? Mak engkau, abah engkau, semua risau. Dah, Mak. Tak mati pun ada ni. Saya tak ada menjawab macam tu. Abang tolong cakap dengan dia. Mak nak cakap apa? Mak nak cakap Mak menyesal. Kutip Husna. Tak kisahlah Husna anak angkat. Abah dengan Mak memang sayangkan Husna. Muat turun dan layan tonton sekarang. Semua favourite anda di sini. Orchid versus Shah. Dua-dua tak nak mengalah. Dalam ni... Encik Shah, saya dah tak tahan lah. Pergi laundry. Seriously, Encik Shah tu personal matter tau tak? And I'm not interested in your personal life. Kan dah kata, jangan marah-marah. Nanti hati jadi tak tentu arah. Badan Junior, hati nak flirt dengan Shah. Dia bagi nama Orchid tu cantik. Benci jadi cinta. Sama-sama raya, sama-sama berkat di TV3 dan stream sekarang melalui Tonton. Mana nak cari suami green flag macam Ijaz ni? I love you, Abang. I love you too, sayang. Tapi overprotective sikit lah. Wah, abang ni lebih-lebih mana nak sampai masuk mulut Iman ni? Sampai nak tambah baby nombor 2 pun kena mohon permit. Khaira tetap nak ada anak. Apa yang bersepah sangat rumah ni? Aku ada hati nak tambah lagi seorang. Along, siri mini raya hilang dalam Rindu 2. Raya pertama hingga raya kelima 11.30 pagi. Sama-sama raya, sama-sama berkat di TV3 dan stream sekarang melalui Tonton. Ku pegang janji dua jiwa yang sehidup semati, sentiasa kau sanubari, tak terkira. Beli belanja, boros sudah ni. Ya. Cuba sekarang. Burger Korea pedas kembali dengan trio terhangat. Cita rasa Korea penuh sensasi. Disempurnakan dengan ban istimewa. Rasa Korea terhangat hanya di McD. Can you do this?
Raya ni kena hati-hati di jalan raya. Yang di hati, jom tengok TV3 di petang raya. So ini macam session terapi I lah kan? Dan sebagai manusia, kita harus merancang. Tapi, perancangan Allah juga yang paling hebat. Kalau kita rajin beramal, bekerja yang baik, kita akan dapat keajaiban dalam hidup kita. Kegemilangan yang aku miliki harap berkekalan hingga akhir nanti. Aku tahu dan aku optimis bahawasanya, Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Tawakallah je lah bang, doakan yang baik-baik. Hidup ini ujian. Ujian datang membawa pengalaman yang cukup berharga. Kau teruskan perjuangan. Kau tinggalkan aku, tak apa. Kita kalah sama-sama. Kita menang sama-sama. Sama-sama raya, sama-sama berkat di TV3 dan stream sekarang melalui Tonton. Perkenalkan, keluarga 6-7. Gen baru keluarga 69. Tak percaya? Tengok je lah salah silah keluarga kami. Pening! Strawberry. Matcha. Strawberry. Matcha. Nak biasa. Extra baru kek. Biasa. Adik kena kek ni sekarang. Apa kena gaduh ni? Pengumuman raya is coming. Dan ditetapkan esok. Mana Mami? Mami, pam lagi duit raya. 5K cukup? Cukup! Hai, pening. Keluarga 6-7 ni sama je macam keluarga lain. Ada je drama. Tapi janji, raya sama-sama. Barulah happening. Bila angin tiup muka kau, tutup mata kau. Apa jadi? Aku protect kau. Malaikat malam. Sekeping je. Mesti shopping pun boleh. Siap ada diskaun lagi. Rehat dah Cin. Dah, ni rumah. Ini duit upah dia, Bagi kat ayah lah. Kalau tak, ayah marah Umar. Alah, kan selama ni Pak Cik bagi dekat Umar. Dah. Acik! 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 Satu permainan, tapi kau masih ku rindu. Isi minyak, isi itu. Isi kemeriahan di Petronas. Menangi 2 tahun minyak percuma dan voucher settle bila belanja setiap minggu di stesen Petronas. Ini barang mesra. Raya kita semua ada air tangan seorang ibu. Orang baru. Awak? Saya buat air dengan bercuci mulut. Kak Long jangan risau, air tangan saya guna Sunquick. Wah, macam magic. Selamat Hari Raya. Jom layan KFC sama-sama.
Raya ni kena hati-hati di jalan raya. Yang di hati, jom tengok TV3 di petang raya. So ini macam session terapi I lah kan? Dan sebagai manusia, kita harus merancang. Tapi, perancangan Allah juga yang paling hebat. Kalau kita rajin beramal, buat kerja yang baik, kita akan dapat keajaiban dalam hidup kita. Kegemilangan yang aku miliki harap berkekalan hingga akhir nanti. Aku tahu dan aku optimis bahawasanya Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Tawakallah je lah bang, doakan yang baik-baik. Hidup ini ujian. Ujian datang membawa pengalaman yang cukup berharga. Kau teruskan perjuangan. Kau tinggalkan aku tak apa. Kita kalah sama-sama. Kita menang sama-sama. Sama-sama raya, sama-sama berkat di TV3 dan stream sekarang melalui Tonton. Terbaru ditonton. Jangan percaya. Allah dah aturkan ketentuan yang lebih baik untuk kita, betul je. Betul ke? Husna bukan anak kandung. Banyak orang yang cinta sebab duit. Macam mak bapak ayah lagi. Macam mana sekalipun, Husna tu tetap ada pakcik. Pakcik kena selamatkan dia. Muat turun dan layan tonton sekarang. Semua favourite anda di sini. Apa yang seronok sangat dengan motor ni? Dengan bising. Bahaya lagi. Apa yang Mak Rempit nak sebenarnya? Weekend depan, RZ Open 100. Stand by. Buat payung dua orang dengan satu mata. Perkenalkan, keluarga 6-7. Gen baru keluarga 69. Tak percaya? Tengok je lah salah silah keluarga kami. Pening! Strawberry. Matcha. Strawberry. Matcha. Nak biasa. Extra baru kek. Biasa. Ada kena kek ni sekarang. Apa kena gaduh ni? Pengumuman raya is coming. Dan ditetapkan esok. Mami, pam lagi duit raya. 5K cukup? Cukup! Hai, pening. Keluarga 6-7 ni sama je macam keluarga lain. Ada je drama. Tapi janji, raya sama-sama. Barulah happening. Apa ke? Apa ke? Boy!